Semua pihak wajar menghormati keputusan Hakim Mahkamah Tinggi berhubung isu titah addendum membebaskan Datuk Seri Najib Razak yang diputuskan semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani kekal berpegang teguh kepada prinsip penegakan negara hukum serta pengasingan kuasa. Menurut Datuk Seri Anwar, Badan Kehakiman mesti dan akan terus bebas daripada sebarang pengaruh luar. Tambah beliau, ruang dan saluran perundangan yang masih tersedia untuk Datuk Seri Najib mengemukakan rayuan selain kepada Yang di-Pertuan Agong selaras dengan peruntukan undang-undang. Perdana Menteri juga menyeru semua pihak agar menangani isu ini dengan sabar dan bijaksana. Jelasnya, sekalipun ada pihak yang tidak menzahirkan simpati terhadap Datuk Seri Najib dan sekeluarga, adalah tidak wajar mengeruhkan suasana atau menambah ketegangan dalam keadaan sensitif ini. Semalam, Mahkamah Tinggi menolak permohonan semakan kehakiman Datuk Seri Najib untuk melaksanakan titah addendum bagi menjalani baki hukuman penjara melalui tahanan rumah. Hakim Alice Loh Yee Ching memutuskan demikian selepas berpuas hati isu berkaitan tahanan rumah tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat lembaga pengampunan yang bersidang pada 29 Januari tahun lalu. Beliau juga memutuskan titah addendum itu tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan bagi maksud menjalani tahanan rumah di negara ini. Sementara itu, Jabatan Peguam Negara menegaskan keputusan Mahkamah Tinggi semalam tidak sama sekali mengurangkan kuasa Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu atau Yang di-Pertuan Negeri dalam memberikan pengampunan terhadap seseorang pesalah. Ia turut menegaskan sebarang tindakan yang cuba menghasut dan menggugat ketenteraman awam dengan tafsiran yang salah terhadap penghakiman mahkamah adalah amat tidak wajar. Dalam satu kenyataan, jabatan itu memaklumkan Hakim Alice Loh dalam penghakiman lisannya mengiktiraf kuasa prerogatif Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu serta Yang di-Pertuan Negeri. Kuasa pengampunan ini tidak boleh dilakukan oleh mana-mana pihak lain. Namun selaras konsep Raja berperlembagaan, ia perlu dilaksanakan mengikut peruntukan di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 42 juga memperuntukkan dalam menjalankan kuasa prerogatif tersebut, Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu serta Yang di-Pertuan Negeri akan bersidang bersama Lembaga Pengampunan dalam memutuskan sesuatu permohonan pengampunan. Tegas Jabatan Peguam Negara, ia akan terus komited mempertahankan institusi diraja dan menjunjung perlembagaan persekutuan dalam setiap tindakan yang diambil. Kerajaan mendapatkan tempoh lanjutan untuk menyekat dana berjumlah 340 juta dolar Amerika Syarikat atau 1.61 bilion ringgit yang dikaitkan dengan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB daripada digunakan Petro Saudi International Ltd dan pengarahnya Tariq Obaid. Dana itu disimpan dalam akaun pelanggan di Clyde & Co LLP di United Kingdom bagi pihak Petro Saudi Oil Services Venezuela, anak syarikat Petro Saudi Oil Services Ltd. Hakim Mahkamah Tinggi Nur Ruwina Muhammad Nordin memberi tempoh lanjutan sehingga 23 Mac tahun depan serta membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Mahadi Abdul Jumaat yang difailkan 5 Disember lalu. Perintah sekatan sejak 11 Disember tahun lalu sepatutnya berakhir 10 Disember tahun ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulatkan siasatan susulan dakwaan aliran masuk wang ke dalam akaun bank milik seorang pegawai kanan tentera. Sepasukan pegawai SPRM hadir ke Kementerian Pertahanan siang tadi. Pasukan SPRM tiba kira-kira jam 11.30 pagi tadi. Sumber memaklumkan siasatan awal dijalankan terhadap projek melibatkan tentera darat dari tahun 2023 hingga kini. Fokus siasatan adalah tertumpu kepada projek-projek yang dilaksanakan melalui kaedah perolehan secara tender terbuka serta perolehan di bawah Pusat Tanggungjawab PTJ Tentera Darat. Transaksi kewangan mencurigakan yang dikaitkan dengan individu-individu tertentu yang dinamakan dalam dakwaan tersebut juga akan diteliti. Sementara itu, Ketua Putrajaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 berhubung dakwaan rasuah yang melibatkan seorang pegawai kanan tentera. Beliau menegaskan bahawa semua siasatan dijalankan secara bebas dan profesional berasaskan fakta serta bukti selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, SPRM merampas dan memulihkan hasil rasuah lebih 8.4 bilion ringgit mulai awal tahun ini sehingga 30 November lalu.
Daripada jumlah itu, sitaan aset mencatat nilai tertinggi membabitkan RM6.82 bilion. Dalam satu kenyataan, SPRM memaklumkan RM6.26 bilion dirampas mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, manakala RM566.77 juta disita mengikut Akta SPRM 2009. Aset bernilai RM36.14 juta turut dibekukan selain melucut hakkan aset berjumlah RM7.49 juta melalui pelbagai peruntukan undang-undang termasuk Akta SPRM 2009 dan Kanun Tata Cara Jenayah. Bagi tindakan kompaun pula, SPRM berjaya mengutip RM49.5 juta manakala kaedah lain pemulihan aset menyumbang nilai besar iaitu RM1.49 bilion. Menurut SPRM, dari segi operasi sebanyak 6,114 maklumat berkaitan rasuah diterima sepanjang tempoh sama. SPRM berkata semua nilai rampasan dan sitaan itu membabitkan siasatan dijalankan termasuk kes rasuah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Polis membongkar kegiatan makmal haram pemprosesan syabu dalam kebun durian di Teluk Bahang, Pulau Pinang dengan nilai keseluruhan rampasan hampir RM38 juta. Sejumlah 1.2 tan dadah itu dirampas dalam 3 serbuan Sabtu dan Ahad lalu sekitar negeri itu. Serbuan pertama di sebuah premis di Georgetown, seramai 3 lelaki warga asing berusia antara 32 hingga 38 tahun dipercayai ahli kimia memproses dadah ditahan. Seorang suspek lelaki tempatan 27 tahun mati selepas terjatuh dari tingkat 5 bangunan ketika cuba melarikan diri. Polis turut merampas 474 kg syabu di premis perindustrian Taman Windmill. Lebih 680 kg serbuk dan cecair dadah itu ditemukan dalam makmal haram di sebuah rumah sewa dalam kebun durian seluas 32 hektar di Teluk Bahang. Pihak polis percaya sindiket ni ketua dia daripada negara luar. Dia beroperasi daripada negara luar, memberikan arahan dengan merekrut orang tempatan sebagai dia punya koordinator. Sekurang-kurangnya 7 penghantaran dadah sudah dibuat ke Australia dan Hong Kong menggunakan perkhidmatan kurier antarabangsa. Kesemua suspek ditahan riman 7 hari sehingga Sabtu ini bagi siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Kedah, polis mematahkan cubaan seorang lelaki yang mengambil upah sebagai transporter membawa 75 kg syabu bernilai RM2.4 juta dari Perlis ke Pulau Pinang. Mekanik berusia 48 tahun itu ditahan polis di Plaza Tol Hutan Kampung Alustar awal pagi semalam. Ketika serbuan dilakukan, pikap suspek ditahan di lorong laluan tol itu dan lelaki itu bertindak agresif serta enggan keluar menyebabkan anggota polis terpaksa memecahkan cermin kenderaan. Pemeriksaan di bonet kenderaan menemui syabu yang diisi dalam 4 guni. Kita buat pemeriksaan lanjut, kita dapati di bahagian bawah tempat duduk penumpang belakang kita telah menjumpai sepucuk pistol dinama Six Sawyer serta kelopak dan juga 12 butir peluru hidup. Suspek mengaku membawa senjata api itu dari Kuala Perlis untuk diserahkan kepada seorang lelaki di Butterworth, Pulau Pinang. Dia turut diupah RM15,000 untuk menghantar dadah berkenaan ke negeri itu. Polis menyita 2 kenderaan di rumah suspek di Sungai Petani. Dia direman 7 hari sehingga Ahad ini untuk membantu siasatan.